Sebagai sebuah parti politik yang sudah pasti akan menyertai pilihan raya negeri pada kali ini, PAS membuat persiapan awal dengan membentuk jentera pilihan raya di semua peringkat, dan saya selaku Timbalan Pengarah Pilihan Raya Pusat mengesahkan bahawasanya Jabatan Pilihan Raya Pusat telah pun memulakan kerjasama dengan Jabatan Pilihan Raya peringkat negeri, Parlimen dan DUN untuk membuat semua persiapan-persiapan yang perlu bagi menghadapi pilihan raya dalam masa yang seberapa cepat yang boleh. Melaka, PAS Melaka terutamanya sedang berkembang dengan pesatnya. Hampir ataupun 40-50 cawangan baru telah pun terbentuk, termasuk hampir 20 cawangan yang baru saja diluluskan, dan masih ada hampir 30 lagi yang telah pun ada penajanya yang sedang diproses. Ini hampir maknanya lebih kurang 50 cawangan yang baru, dan kita jangka akan lebih banyak lagi cawangan-cawangan PAS akan dibuka, dan pimpinan PAS Pusat mengalu-alukan kita mengajak rakyat Melaka, aktivis politik Melaka dapat tampil ke hadapan bersama-sama memberi sokongan dan dukungan kepada perjuangan PAS dengan memperbanyakkan lagi cawangan-cawangan yang ada di Melaka ini. Sementara itu, program-program persiapan pilihan raya akan dijalankan pada semasa ke semasa.